Pengurus premis pajak gadai dan teman lelakinya ditahan selepas dipercayai menjadi dalang rompakan di premis tempat dia bekerja dengan melarikan barang kemas bernilai 5.7 juta ringgit di Pasir Mas Selasa lalu. Turut ditahan 5 pekerja termasuk pengawal keselamatan bagi membantu siasatan berhubung kes berkenaan. Kesemua suspek berusia 26 hingga 66 tahun ditahan menerusi 3 serbuan berasingan di Pasir Mas, Kota Baharu dan Rawang. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Muhammad berkata, pihaknya menerima laporan berhubung kejadian rompakan jam 1 tengah hari Selasa lalu membabitkan sebuah premis pajak gadai di Bandar Pasir Mas. Menurutnya, suspek seorang lelaki dikatakan menggunakan modus operandi dengan menyembur cecair pembasmi kuman dan mengacukan pisau terhadap pelanggan di premis berkenaan sebelum melarikan 10.9 kilogram barang kemas dalam peti besi bernilai 5.7 juta ringgit. Katanya, pengurus itu sudah bekerja di premis terbabit sejak 17 tahun lalu dengan mengetuai operasi di kedai terbabit memandangkan pemilik premis berada di Terengganu.